beza yang pertamanya mestilah kita pergi kepada penerima manfaat lah, golongan sasar kita sebut kan. Sebab yelah mungkin ada di luar sana dia kata kenapa tak bantu Malaysia, kita bantu luar negara. Sebenarnya kita bantu tahun lepas, setiap tahun kita buat korban di Malaysia, tapi mungkin atas dasar perbincangan beramai-ramai bersama ni kita merasakan keperluan yang lebih tinggi tu untuk kita bantu masyarakat di luar. Mungkin rakyat Malaysia ni kita bantu tapi masih lagi ada kemampuan walaupun sedikit. Dan juga mungkin pandangan saya tu, ini pandangan peribadi saya tu, banyak pihak ataupun NGO juga ataupun pihak masjid, surau sendiri, boleh dikatakan di mana-mana tu mesti wajib akan ada laksanakan korban walaupun seekor, 2 ekor, 3 ekor. Jadi untuk penyaluran kepada penerima manfaat tu saya kira kita mungkin bantu tapi kita memilih tempat yang lebih terkesan kemiskinannya, contoh di pedalaman dalam Malaysia. Dan kalau di Zimbabwe ni mungkin saya ambil konteks menyeluruh lah Afrika ni type je kat mana-mana, dekat handphone, dekat tab, dekat laptop, type je kadar kemiskinan di Afrika, mesti semua akan cakap benda yang buruk, hal yang buruk kan. Dan bila realitinya, bila kita dapat rezeki Allah hantar tu, turun dekat lapangan tu, kita nampak dengan lebih jelas kan kemiskinannya. Dan mungkinlah kenapa ada orang tanya pergi sana buat korban saja kan. Dan sebenarnya kita pun adalah beberapa projek-projek yang kita sedang usahakan, yang dah berjalan pun ada. Jadi sebab tu saya sebut tadi tu, kita memandang sudut penerima manfaat lah. Kemudian keunikan Afrika ni adalah bangsa mereka ni, orang Afrika ni tak kira negara mana pun, walaupun kita nampak di medsos macam orang jahat kan, orang yang miskin tu wujud, orang yang tak baik tu wujud, tapi bila kita sampai sana tu, kita menyelami sikap mereka kan, kita jumpa diorang, sebenarnya kita nampak mereka ni baik sebenarnya. Cuma mungkin macam mana cara santunan dan kita duduk dengan mereka tu macam mana, apapun pergaulan perbatasan antara kita orang luar, jangan sembarangan nak main jerit-jerit, marah-marah, maki-maki kan, walaupun kita ni adalah orang tengah penyampai amanah rakyat Malaysia. Benda tu semua guideline yang memang sangat kena jagalah. Mungkin itulah kot, mungkin kaya tambah sikit. As long as kita jaga adab kita dengan mereka, insyaAllah semua akan tak terjadi masalah tu lah. Jadi apa yang kita nampak, kalau orang Afrika ni jahat, kalau orang Afrika ni penyamun, skamer, tipu tu ada, cuma bukan semua daripada rakyat Afrika. Dia kebanyakannya non-Muslim lah. Jadi kita pergi ke tempat Muslim tu, bagi saya lah apa yang lainnya dengan Malaysia tu, kalau dari segi demografi tu lah, dari segi demografi tu, kita kat Malaysia pergilah ke mana pun pasti ada bangunan tinggi. Walaupun di negeri-negeri yang orang kata kebanyakannya kawasan pedalaman, kawasan perkampungan, tapi bandarnya tetap ada bangunan 3 tingkat, 4 tingkat dan sebagainya. Tapi kalau di Afrika ni kita tengok kebanyakan kawasan dia kawasan lapang Ustaz. Lapang lah. Tak semua negara lah. Mungkin ibu negara, mungkin kalau di sebelah utara tu, kalau kita sebut Afrika yang Arab kan, macam Mesir, Tunisia, Algeria, Maghribi, apa lagi, Morocco Maghribi lah. Dan kemudian ada beberapa negara-negara yang agak membangun walaupun dia ada rakyat miskin dia. Tapi kita kena jaga sikit tu statement tu, sebab nanti ada orang Afrika marah juga sebenarnya, sebab dia kata ingat kami ni miskin sangat ke. Poyo lah orang Malaysia. Tapi sebenarnya ada jugalah, cuma mungkin kita cakap konteks Zimbabwe lah, walaupun dia ada bangunan-bangunan tinggi, tapi sebenarnya banyak bangunan terbegalai. Projek tak siap. Ada projek-projek yang dah 10-20 tahun dulu daripada pemimpin-pemimpin yang dulu, yang memang kalau ni kawan-kawan kita kat sana sebut tu, lebih menjaga perut pemimpin masing-masing. Dan kalau kita sampai di kawasan pedalaman tu, first impression kita tu
kesian sedih tengok keadaan rumah, tengok keadaan penduduk-penduduk di situ, cara pemakaian dan sebagainya tu. Kita terdetik lah rasa bersyukur kita kat Malaysia ni sempurna, dan sesusah-susah kita rupanya mereka tu lagi susah, tapi macam mana mereka boleh hidup secukupnya. Mungkin ada tingginya rasa syukur dan sabar dalam nurani mereka tu lah. Pelaksanaan korban di Zimbabwe tahun lepas 2025, kita laksanakan korban tu dari ketiga dan dari keempat, Ustaz. Dari ketiga dan dari keempat. Dan pada sebenarnya daripada Tanzania tu kan okay, ni cabaran dan situasi yang kadang kita ada juga mengeluh sedikit dan juga hampir give up lah orang kata. Kita daripada Tanzania tu hari kedua tu selesai, kita terus ke airport, dan daripada airport tu lah kita tak boleh nak tidur sebab kita kena selesaikan upload gambar dan sebagainya untuk tim HQ, bagi maklumkan kepada peserta-peserta kita. Dan sepanjang malam tu memang barai habis lah. Kita berjaga dan sempat tidur sejam sebelum check-in. Maksudnya check-in tu dalam 2 jam sebelum, dan sejam sebelum tu kita dapat tidur sekejap, selepas subuh lah orang kata. Lepas tu sampai ke Zimbabwe apa semua tu baru dapat rehat, dan kita kena ke kawasan pedalaman tu yang mengambil masa terlalu panjang, kerana mengikut jalan darat. Dan jalan di Zimbabwe ni bukan seperti di Malaysia. Kita nampak 50 km tu kita boleh sampai dalam sejam setengah lah paling lama kan kalau ni. Tapi tak, walaupun di maps 30 km tu dalam setengah jam, boleh jadi sejam atau sejam setengah akibat keadaan jalan tu ataupun trafik. Apa yang menyebabkan trafik tu? Banyak roadblock dan sebagainya. Dia bukan jalan roadblock saja, dia dah jadi attitude macam kalau di Nepal, di Bangladesh, Pakistan ada 8 lane, 4 sini. Jadi 7 lane tu dah semua mengalir ke sana. Jadi tinggal 1 lane je orang belah sana. Jadi itu yang jadi traffic jam tu. Dan time tu memang kita lewat pagi baru sampai ke penginapan dan sebagainya. Tidur sejam dalam 3 jam. 3 jam rehat, terus esok paginya ke tempat pelaksanaan korban tu. Memang brain gila. Tempat yang kita pergi tu dekat mana? Dekat Mas Bingo. Mas Bingo. Oh, tu baru nak cerita lagi. Saya ni okey lah bawa jaket ni. Nampak tebal ni tak tebal. Kali lagi tu dia bawa jaket hujan. Jadi memang saya rasa kalau nak pergi ke mana-mana negara ni memang kena buat research. Betul. Kena tengok cuaca. Malam tu memang aircon tak ada, kipas tak ada, tapi kami tak tahu level kesejukan dia tu. Rasa macam aircon tu suhu 16. Bawa lagi. Dia tak silap saya masa tu lebih kurang dalam 14 ke 12 lah. Tapi malam tu capai negatif 3. Oh ya. Kalau siang 10 bawah. 10 pun sejuk sebenarnya. Lepas tu dengan keadaan tak cukup rehatnya tu, tak cukup tidur dan sebagainya, dengan keadaan cuaca pula, cuaca cantik. Cuaca matahari tu naik, anginnya sejuk, persekitaran sejuk nyaman. Cumanya sejuk dia tu lebih sejuk daripada negara kita lah. Mungkin pagi tu boleh kadang 5 darjah Celsius sampai 10. Dan angin yang ada tu dia orang kata angin kering. Berdebu berhabuk pula. Betul. Sekejap je kita kena angin tu, bibir kita cepat kering, kulit kita cepat kering, dan kita perlukan air banyak. Sebab Zimbabwe kan kita tahu banyak negara yang tropika kan, maksudnya negara yang mempunyai desert, penegurun yang sangat luas. Zimbabwe pun di antaranya. Sebab tu kalau tengok geografi tu, Zimbabwe ni antara negara yang paling antara ramai juga orang Zimbabwe untuk pergi safari. Betul. Safari binatang.
Tapi kami tak berkesempatan lah. Kita tak ada masa lah. Kami dapat jumpa cicak semua lipas je lah. Kalau So, safari tu tak ada lah. Itulah kita pernah kita terpaksa teruskan juga sebab ni amanah daripada peserta-peserta kita kan. So dalam penatnya kita, dalam letihnya fizikal, mental, kita kena teruskan. Alhamdulillah dengan semangat yang diberi oleh kawan-kawan kita di Zimbabwe tu juga, kita dapat selesaikan lah apa yang memberi kita semangat tu. Apa yang terjadi kat Tanzania tu beza dengan kat Zimbabwe. Betul. Dekat Zimbabwe ni mungkin mereka tu di golongan-golongan ilmuwan dan agamawan lah kan, belajar daripada Mesir, daripada Saudi. kebanyakannya tanah Arab, Saudi dan sebagainya. Alhamdulillah segala pelaksanaan tu dipermudahkan dan cara penyembelihan pun seperti yang kita inginkan. Dan apa yang saya rasa wow lah, walaupun harga haiwan kat sana murah, tapi Mahal sikit lah compare dengan East Africa kan. betul, tapi kalau nak dibandingkan dengan Malaysia memang murah. Yalah. Tapi kita tengok fizikal lembu yang kita dapat tu hampir setinggi saya tu. Keadaan yang gemuk, sihat dan Tinggi macam dia. Tinggi macam dia. Itu saya Kalau saya macam Kak Ika. tinggi saya. Besar lagi daripada saya lah. Okey. Saya masih kecil sikit daripada lembu tu. Lebih orang kata puas hati lah, puas hati. Dengan cara sembelihan yang macam kita nak, sah dan diyakini lah orang kata. Sebab ni nama-nama peserta kan, nama mereka tu yang macam Kai sebut tadi tu. Walaupun kita dah sampai Zimbabwe, uish, dalam kepala tu bila nak settle lagi 30 ekor ni, bila nak settle kambing lagi 50 ekor ni, banyak ni kan. Dia berpisah dua tempat pula tu. Jadi kita pun ada pressure daripada tim lokal lah, tim lapangan kan, dekat KL kan, dekat sini. Push tanya bila nak sembelih, waktu bila. Even hari yang kejadian pun dah sembelih berapa ekor kan. Jadi pressure lah. Dia yang penting tu sebab sembelihan tu kan, kita nak dapatkan bukti video tu, nak bagi pada tim lokal di sini tu supaya dia dapat sampaikan terus kepada peserta-peserta korban kita, supaya dia dapatlah menunaikan amanah untuk potong kuku, cukur rambut dan sebagainya. Jadi itulah kalau kira pelaksanaan tu memang sangat cun-lecun. Untuk agihan daging pun saya kira the best lah nak compare dengan Tanzania kan. Tim sana tu memang atur dengan elok, apa yang Lebih kita adil nak, lah, lebih adil adil. Maksudnya contoh kalau dipanggil 100 orang tu 100 orang dapat sama diikut SOP kita. Bagaimana daging tu kita minta lepas sembelih tu bawa di satu tempat dengan nama peserta yang dah yang korban dengan nama tadi, dia ambil gambar, ambil video, kemudian masa lapar, masa mencincang dan sebagainya, itu semua reporting tu kami kira sangat bagus lah, sangat baik tim sana. Kita pun berpuas hati lah dengan cara mereka laksanakan tu. Dan masyarakat-masyarakat dia pun, walaupun diorang ni memerlukan benda tu, daging dan bahagian-bahagian lembu tu, dia tak seperti negara Afrika yang lain. Itu yang kami salute lah dengan diorang, respect. Diorang daripada awal penyembelihan sampailah habis packaging sampai agihan tu, diorang duduk di tempat sama. Jadi tak ada yang nak cuba-cuba untuk mencuri, cuba-cuba untuk mendesak apa sebagainya, berebut dan sebagainya, tak ada. Bila kita panggil baru diorang bergerak. Kalau tidak, diorang akan duduk lah tengok kita buat kerja tu. Itu sangat-sangat memudahkan kami lah berbanding daripada negara lain. Situasi yang tak boleh dilupakan lah. Ni situasi yang manis lah bagi saya. Orang kata kenangan manis daripada masyarakat di sini, masyarakat Muslim, penerimaan masyarakat dia, dan rakan kerjasama kita di sana juga. Layanan yang sangat-sangat baik, terbaik. Apa yang kami perlukan, mereka usaha untuk mendapatkannya. Dan daripada segi masyarakat, walaupun mereka ni susah dah tahap fakir, tak ada kemudahan tu, tak ada kemudahan ni, tapi
setelah kita selesaikan laksana korban tu, kita dijemput oleh orang kata ketua kampung tu lah, ataupun imam masjid di lokasi kita laksanakan korban tu, dan kita dijamu makanan tradisional mereka. Jadi untuk pengetahuan korang, makanan tradisional ni mereka hanya sajikan kepada tetamu-tetamu yang mereka rasa khas ataupun special. Mungkin sebelum ni daripada pihak kerajaan mereka dan sebagainya, dan alhamdulillah mereka jamu kepada kami. Dan kalau korang mesti nak tahu apa menu dia kan. Menu dia adalah adunan maize. Orang kata jagung yang kering, sebut jagung, dijadikan satu adunan dan dimakan dengan lauk dia organ-organ dalaman lembu. Dimasak seperti sup. Cuma rempah dia lain sikit lah dekat sana. Itu makanan tradisi mereka yang mereka rasa special. Kita kat Malaysia ni, organ-organ dalaman ni bukan semua orang yang makan, betul Ustaz? Termasuk? Termasuk? Termasuk budak-budak zaman sekarang ni lah. Warga-warga muda ni. Jadi apa yang saya sebab tu bukannya dijamu kita dengan makanan khas tu, tapi syukur dorang tu, tingginya syukur dorang tu, sekali setahun mereka dapat merasai daging daripada hasil korban yang kita bawakan ni. Mereka manfaatkan segala anggota daripada lembu tu, kecuali tulang. Segala apa yang boleh dimakan, semua mereka makan, termasuklah telur, organ dalaman, perut, kepala, kulit, semua dimanfaatkan kecuali tulang. Itu yang saya rasa macam kesyukuran yang kita jarang nampak. Mungkin sebab kita kat Malaysia, kita cukup segalanya. Kalau kita susah mana pun kat Malaysia, ada lagi yang makanan yang sedap, kesesaan dan sebagainya. Bagi saya lah. Ustaz pula macam mana? Kalau saya ni mungkin ada dua benda lah. Banyak-banyak negara, kalau macam Afrika ni mungkin sebenarnya kalau untuk saya lah, saya peribadi, cabaran itu mungkin pada level yang intermediate lah, yang biasa kan. Mungkin kalau pergi South Sudan tu lagi dahsyat. Pergi ke Uganda dulu masa tahun pertama dengan Tuan Zul dulu pun tu lagi dahsyat lah. Dah dalam kena skema lagi. Dah kena skema lagi kan. Penginapan, bak makan, bak bayaran, pemilihan haiwan dan sebagainya. Cuma tadi Kai sebut tu, cerita tu di hari-hari lah, hari pertama kan. Betul. Yang kita dijamu hati. Dan mereka tinggal tu dalam rumah, kita panggil rumah tradisional. Saya lupa nama rumah tradisional tu. Daripada buluh, daripada kayu. Dindingnya tu daripada tanah liat. Dan jerami padi lah. Yang saya agak terkilan sikit tu, masa kami pergi hari yang kedua tu lah, maksudnya hari raya keempat tu, kita pergi ke Mas Bingo. Kalau Ali tu disebut tak jauh pun, brother no far hour. Tapi bila kita sampai sana tu, bayangkan daripada kita selesai sembelihan tu, agihan tu pada pukul 5 petang waktu sana, kita sampai dekat Mas Bingo tu lebih kurang pukul 1 pagi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 8 jam. Daripada 4 jam dia sebut kan. Waktu jalan tadi lah kan sebut, dengan trafik jam yang lagi ni. Dan Zimbabwe ni dia unik lagi ni sebab dia border, dia ada sempadan dengan South Africa. Jadi banyak orang South Africa yang South Africa ni negara yang bahaya lah. Dia ceritakan tim-tim Zimbabwe ni banyak kes-kes pembunuhan, penculikan, pemandangan manusia dan sebagainya. Jadi diorang nak aman, diorang masuk Zimbabwe. Lepas tu diorang buat masalah kat Zimbabwe. Lepas tu dia juga berjiran dengan Malawi, ada berjiran dengan Mozambik dan Zambia. Yang kampung saya sebut Mas Bingo tu,
saya diinterview tim salah seorang Zimbabwe Halal Council, nama dia Syekh Pilit. Pilit dia jaga kawasan tu lah, jadi da'i. So Zimbabwe Halal Council ni lantik dia sebagai da'i di kampung tu. Nak sampai kampung, tadi kita baru cerita sampai ke Pekan, kami tidur malam tu. Esoknya tu Ali sebut kena bangun awal sikit kan. Kita cuba subuh di sana. Oh, merapik sangat Ali ni. Memang jauh. Sebenarnya jarak daripada Pekan Mas Minggu nak masuk ke kampung tu, saya lupa nama kampung tu, 3 jam setengah. Dekat dia. Berapa kilo? Saya lebih kurang, saya rasa dalam 18 kilo. Lebih kurang 18 kilo. Tapi jalan dia, Allahu Akbar. Saya pernah lalu lah, kalau di pengalaman di kampung asli kat Malaysia ni, adalah kampung-kampung dulu yang 15 tahun 20 tahun dulu, yang bagaimana keadaan jalan dia yang sangat sukar lah untuk orang kampung. jalan batu. Lepas tu saya belik, dia kata apa, di sini ada masjid, kita pergilah tempat korban tu, kita buat di masjid, kita buat sembelihan tu semua dekat situ. Tapi cuma yang agak tekilan tu adalah di situ memang kalau dalam senarai asnaf, mereka tu dalam golongan fakir. Dia bukan miskin. Fakir ni maksudnya memang belum tentu kais pagi makan pagi. Mungkin kais pagi ni mungkin disimpan untuk makan esok, makan lusa dan sebagainya. Dan dia kata korban yang kita sampaikan ni dah lebih daripada 10 tahun. Tak ada orang luar datang. Dan dia kata ni the first NGO. Maksudnya bukan first orang luar Zimbabwe, tapi the first NGO daripada luar yang dibawa untuk bertandang di situ. Dan masa kami sampai tu memang betul lah, saya ni okey sikit lah, mungkin dah hampir dengan diorang. Kai ni dia tengok macam alien. Kalau pernah tengok CJ7 kan, dia tengok Kai ni alien ke manusia ke apa kan. Tapi alhamdulillah, Kai sebut tadi tu memang kita dapat sambutan yang ramah. Cuma adalah drama tim Ali terbagi semua pisau-pisau sembelih tu dengan pisau untuk cutting tu dekat tim, dekat Haral. Akhirnya datang situ tangan kosong, nak sembelih macam mana kan. Akhirnya carilah juga pisau sembelih, beli dekat kedai-kedai buncit. Pisau dia saya rasa sejengkal macam ni, Panjang ni panjang sejengkal. nak sebelih lembu tu, dia punya Leher tu dia besar ni. Macam mana tu bayangkan tu. Tapi itulah bagi saya pengalaman yang kalau duduk diam-diam ni kita boleh menitik air mata lah kan. Kita dekat sini sampai pembaziran kan. Kalau kita buat program, buat majlis, order macam-macam, lauk tu lauk ni tak cukup, tambah lagi. Katanya ni nanti orang tak cukup makan. Kat sana tu apa yang ada itu dimakan. Kan sampai ada sekali makcik tu dia offer saya part bahagian jantung dengan daging sikit tu. Tapi baru lepas sembelih ha. Dia ambil, dia terus letak atas api. Dia kata makan, tapi alhamdulillah saya makan je. Saya tak ada masalah untuk travel ni, makan-makan, cuma harus jaga-jagalah untuk bab kebersihan dan sebagainya. Kebersihan dan kesihatan. Kemudian yang kedua tu, yang ketika kami nak balik tu, sehari sebelum tu, Mashonaland West, kalau tak silap saya, kita buat projek air tu. Itu kita buat projek air bersih yang type yang paling tinggi lah kalau di Zimbabwe tu, type A lah kita panggil. Dia ada solar power borehole, maknanya kita penggalian yang lebih daripada 150 meter. Kemudian jana kuasa tu digunakan tenaga solar, yang mana dia boleh menampung lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 penduduk. Apa yang memberi kesan tu, lepas projek tu siap, kami datang tu rasmi pecah tanah je. Macam mana dia korek, so kita tengoklah berapa batang tiang yang dimasukkan untuk gali air tu sampai keluar air. Jadi kita dapat peluang lah waktu tu yang menonton macam mana projek air kat Afrika yang diorang keluarkan sendiri. Biasanya kita dihantar dengan video-video report je kan. Tapi bagi saya satu kesyukuran lah yang tak boleh saya lupa. Dan kemudian penerima manfaat tadi tu, saya dengan Kai berjalan di beberapa rumah tu, sementara lori galian tu tengah set up. Kita dibawa beberapa rumah kampung kan. Dia ambil air tu daripada sumber air longkang kat bawah. Lepas tu dia angkat, dia minum. And then dia suruh kami, brother kan. Tapi demi menjaga hati, Kai ambil lah juga kan, hanya buat basuh tangan begitulah. Jadi level kemiskinan ni selepas Zimbabwe menghadapi inflasi yang sangat teruk kan, dalam beberapa tahun yang lalu, dan mata wang dia memang tak boleh pakai lah. Mata wang dia tak ada nilai walaupun 1 bilion Zimbabwe. Tak ada nilai. Setiap minggu kalau kawan-kawan sana cerita, minggu ni buang 10 kosong, minggu depan tambah 10 kosong. Daripada RM1 tukar RM1, jadi RM1 tukar jadi RM1 juta. Tapi mata wang dia sama aja. Tak ada nilai ke? Tak ada nilai. Dan akhirnya
orang luar lah yang masuk kontrol ekonomi dia kan, jadi terpaksa pakai US dollar, dan US dollar sangat bernilai lah bagi mereka. Cuma kita lah yang sakit, kita bagi duit kemas, sekejap lagi dia pulang duit renyuk. Duit renyuk ada duit koyak, dan itu penggunaan harian kewangan dia kan. Okay, itulah antara pengalaman saya lah dekat situ bersama dengan Kai tu. Kita bukan hanya fokus kepada pelaksanaan program dan projek, tapi kita betulkan niat balik, bukan tim yang lapangan tapi tim yang berada di office juga. Kita sentiasa ingatkan kena betulkan niat, kita buat ni semua amanah dan tanggungjawab lah. Kalau tanpa niat dan amanah yang baik tu, saya kira mungkin tak berjaya lah projek tu, dan mungkin projek tu akan jadi projek mati, projek yang mungkin orang sana pun bersikap sama macam kita kan. So kena jagalah benda tu. Tapi Alhamdulillah semua dipermudahkan. Mudah, alhamdulillah. Alhamdulillah.